Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Okay guys, tak ada video konten, besok baru nak buat guys. Okay, apa benda ni guys, kita nak pasang display ataupun monitor power battery dan water temperature guys. Ni ni jap. Ni dia macam ni daripada Shanghai. Saya buka. Ni dia. Benda ni lah nak pasang. Okay. So nanti ada masa kita pasang lah. Okay, ni kita akan pasang dalam kereta. Okay, kita akan letak kat sini. Sini lah. Okay, di sini. Dia ada stand dia. Ada stand kat belakang tu, kita tampal nanti. Okay, nanti dia nak pasang dekat kereta Alza. Alright. Dia ada display dia, monitor dia. Dan dekat bawah ni dia punya sensor water temperature. Ni. Okay. Dan yang ini connector. Okay, ni clamp. Ni kita nak potong, nanti kita nak potong hose ataupun pipe air atau hose radiator. Ni dia. Kita ambil benda ni. Okay, saiz 30mm. Saya ambil saiz 30mm lah untuk kereta Alza. Ni. So nanti sensor water temperature tu kat sini lah. Dan kita akan tarik daripada luar, daripada bonnet tu. Bonnet pula. Ni lah, bonnet depan tu. Okay, bonnet depan tu kita akan masuk kabel daripada bonnet dan akan masuk daripada dashboard, power dashboard. Okay. So kita akan buat esok, nantikan guys video dia. Okay. Nanti saya akan share macam mana nak pasang benda ni. Okay. Alright. Bye bye.